Tu. Nampak ada benda. Kan bang. Dah agak molek dah. Takut. Pengalaman mematangkan bau kata. Dah duduk. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni saya mari ke sini kampung dia. Sini kampung Teluk Pasu rasanya. Mari kampung Teluk Pasu. Nak mari orang kata benda ngelok ikan darat orang kata. Main ikan darat sebab lah ni kan musim kemarau. Musim panas yang terlampau. Jadi banyak paya-paya tu jadi air kering. Katanya ada sebahagian tempat tu sampai ikan mati pada dalam paya sebab terlalu orang kata kemarau sangat, kering sangat. Jadi saya bersama dengan pakar pemburu ikan darat Abang Awing dan kawan dia boh. Di kampung Teluk Pasu. Hari ni hari Jumaat boh, pagi Jumaat kita buat kerja. Ni tengok ni. Hari ni kita main paya boh. Beres boh. Tengok boh. Buka ikan. Buka baru Bawing. Aduh. Tengok Bawing punya kesungguhan. Hari tu kita pakai buka lama. Lama pendek. Ni buka panjang 30 kaki. Aduh. Mak turun dah boh. Tengok boh. Abang bakam dah apa? Stocking dia. Ada je. Bau dok dia lu kau. Ada batu. Bau dok ni. Batu memang ada sini. Ha. Jaga dinu. Kalau dah ajar ke keladu. Agak banyak si tak katang ini. Hush, nakak dah. Ya. Nakak tu. Saya ambil tak dulu kan kita tengok. Jangan. Saya nak kena turun kau boh. Mainan ni. Tengok boh. Mainan orang kata, ada dah boh. Ada. Ni. Anak. Sini kau ni. Ambil seekor. Tu masuk lalu dah. Masuk lalu dah. Allah. Gini kau. Kau ni bang. Tu betul. Ambil dia seekor itu. Boleh jeput ni. Lagi. Ya ada apa dah tu. Dia lekat di sini. Lagi depan. Lihat. Ada. Dia. Ada yang tu. Masuk. Tidak akan lekat di buka tau. Dia cuma dia terperangkap je lah. Mainan pagi Jumaat ni. Boleh dah ekor. Besar ni. Benda ni apa Wing? Tilapia boh. Ekor. Boleh. Baru muka dimuh ni. Sini kalau dok kering. Air pakai tahu dalam. Apa abang ni? Kat pinggang. Dia lu. Dia bawah dulu. Nak buka. Dia panjang ni. Ni. Sini. Dia makan ya. Boleh. Ni tak. Masuk lalu dah. Allah. Mudah sangat. Masya-Allah. Mudah sangat pun. Ekor lagi tilapia. Mana dalam duduk ni je. Dalam duduk buka-buka air baru. Masya-Allah. Duduk dalam buka-buka baru boh. Bukan kata tahan benda lagi, bukan ngelok benda lagi. Nak kabur banyak ni ikan. Kau tak boleh nak pergi mana. Air surut tengok air. Dia tangan tiga. Patah dengan abang.
Jatuh pokok oi. Oh, masuk. Ni kena pokok. Kalau tak lalu gitu. Allah Akbar. Tadi berapa? Masuk dah ekor ni, Pok. Ini dia juga. Macam buka rokok ni, Pok. Buka rokok ni. Oh. Kalau awak boleh merasai suasana mainan ni, oh memang iya. Awak kata menggamit kenangan zaman budak-budak dulu. Nak berjalan memang payah orang tengok. Nak berjalan memang payah. Oh. Masuk. Oh. Ada dalam main dia ni. Kang rasa tu sangat ni. Oh, masuk. Masuk. Awak ni kau ni. Pesang lekor. Apa? Oh. Orang lari. Lepas. Ikan boh. Sampai tak boleh nak gerak mana. Oh tu. Masuk. Kena ni. Tangan blok. Buka rokok ni. Boh. Lenguh jalan dalam ni boh. Kata lepia banyak. Oh. Warna mati. Panasang mati boh. Ikan panasang tak mati apa? Tak mati apa dia? Mati boh. Panasang. Panasang tak mati apa? Lagi. Allah. Berat jalan dalam ni apa je gitu. Brisk walk balik dalam ni. Derah tu. Oh tu. Buka okok. Buka gading. Ni kubah ke bawing? Tak kau? Oh tu, tak lihat ni sini. Ada ikan oh. Ikan dok lagi mana oh. Kering air, ikan dok lagi mana oh. Kau panggil dah. Saya panggil dah. Oh. Lepas dah. Awak tengok akibat daripada kepanasan yang melampau. Tengok ikan mati ni. Ikan telepia mati. Oh. Kepanasan yang melampau ni ikan sepak ni loh. Ni ikan sepak. Ikan sepak. Sepak kedah awak tengok. Oh, ni kat bawah. Ni kat bawah dua ni apa? Banyak. Kerja bawang akan mari atas tau. Mari atas. Kita tunggu atas apa. Tapi selih saya kat bawah. Bukan tak mau ikut boh. Kaki rasa macam kejang. Duduklah raya Tengok ikan aku banyak. Ikan mati. Bergelipangan ikan mati boh. Kalau kita dah ambil, kalau panas berterusan lagi, dah hujan-hujan, mungkin dia mati ataupun mungkin dia menanamkan diri dia dalam teluk lah. Tapi biasanya boleh menyebabkan mati kan. Panas dah lalu. Air dak oksigen. Kita tunggu atas boh. Tak akak benarnya nak ikut abang Wing. Sebab dalam kita dalam seluk kaki boleh jadi kering. Rasa kering kaki tadi. Dah akak boh. Jadi kering kaki. Kita duduk sini tu. Tunggu tangkap pang. Tunggu tangkap pang tengok kaki. Kita zoom je daripada jauh. Ramai kat penonton apa tak? Penonton ramai kat kedai makan. Tengok kaki. Tengok kaki boh. Allah, bayi mainan ni. Nampak gitu je. Sekejap kita tunggu abang Wih apa. Tengok ikan dia boleh ni boh. Kata lebih lah. Bismillah. Mana ada dukung, ada rugi. Di mana ada rugi ikan.
2 ekor boleh. Tukar kecil-kecil bunyi ikan ni. So. Apa? Apa weh? Kau naik tu? Lenguh kaki tu. Wah. Masih kejang ni tu. Oh, kejang kaki ya ilaha illallah. Wah. Lenguh main dalam seluk ah, kaki. Angkut dia wah. Tu abang tu benda ni biar ha? Oh. Sebab tu rata. Oh. Masuk ikan. Abang Awi memang Iron Man ah. Main dalam ni saya lenguh kaki. Tak boleh nak ni rasa. Nak pijak rasa. Masih kejang. Oh, kejang kaki bang. Main dah seluk rupanya. Masih nak baring macam. Oh tu. Hasil tangkap pang kita. Oh, banyak ikan tilapia. Bawang bawang. Bawang ada. Oh, Kau beli boleh tekau. beli ekor. Beli main ramah sedap macam ni. Lagi ramah lagi renyang. Ha? Lagi ramah lagi renyang main ni. Jadi body lagi. Ikut ni. Tak panjang. Hasil. Oh. Kau naik atas dulu. Oh, sini kan. Naik atas naik atas. Oh, abang apa ni? Nelayan darat. Aku ni. Tilapia. Tilapia hitam. Tilapia merah dagang ada apa ni? Jarang hitam ni. Hitam lah lasuk. Dalam air. Tempat lain dulu. Ha? Tempat lain dulu ada. Kat lain ya, itu kat lain tu ah. Oh, adik kan ruang ekor. Mati. Keli. So kau ikan keli mati dah tengah ni. Dia panas tak? Allah. Ayat dong. Ya. Hitam banyak aku ni. Nak mati ikan. Telit tengah tu tenang. Gua nak dah buka padang ni. Ada ni. Ada lagi ni. Dak tunggu ni. Ni hari yang masuk ni, yang masuk dalam tu. Boleh masuk dalam dalam okok-okok. Jadi kalau air macam air biasa ni air tinggi tau. Air tinggi. Orang boleh ngai apa casting apa. Ada ke bang? Oh, ada ni. Dia tinggi. Kak kokok ada. Bayi Kandang ni. Ha? Ni. Mana? Ni ke? Oh. Ya. Oh, dah. Penuh hati. Seluk. Kesan ni tak ada lupa. Mana? Ada ayam main bawah tu lagi dah kacang. Bak ye Kam dia baru. kalau tengah hari yang semua ikan masuk dalam tu lah. Aku tengok belaka dah. Oh. Kadang-kadang batin macam mak saleh ni dah. Oh, kaki lu. Oh, so. Raya tengah. Ini layu. Ada lagi air maaf pasal mana. Oh. Dah lagi. Tempat dia lah tau. Mana duk tengok ni? Amak ahli amal pidak tu. Mana? Aku Lalu kita minum air dulu sekarang. Ni ada. Ni lumayan. Aduh pakai. Dia berat nak ni aku dukung.
Oh, jadi kurang lah. Kau ni kenal apa yang ni? Tengok tengok kau. Tak boleh tau. Tahun pertama. Yang tak ada mana yang awal lagi. Banyak lagi boleh buat. Tengok boh. Kamu yang kedua kita tengok hasil dia warna. Saya malah turun boh pasal kaki kering. Kaki kering jadi. Adik ni ikut pula. Tarik, tak tarik orang panggil. Tak kena lagi tau. Lagi tak kena gerak tarik. Ya, benda ni kalau ramai-ramai baru sedap main je tau. Oh. Main ramai-ramai. Ya. Bengkak tau. Seluk kau. Seluk. Baru lah. Dia ni tau. Kehalang lah. Ubik. Lucu. Kalau tengah-tengah hujan, sekejap aku main je. Oh, enggak tau. Oh, berat nak. Ayuh. Seluk ni. Ya sebab air terlalu ni terlalu tohor ataupun terlalu cetek tu. Oh lari kau. Jadi dia payah lah sebab dia jadi berat. Sebab tarik sekali ke seluk. Tengok buat ni. Tengok buat kayu buat ni. Ada. Kasar kot. Apa? Lapia apa weh? Cepat je dia. Tohor ngak tau. Seluk panjang apa dia berat. Tohor jadi berat. Kau kan? Oh sedap. Tengok. Ya. Air manyok ke? Masuk oh. Mana babi? Ada. Kau ni. Apa? Apa? Oh. Pawin. Ini. Lapia. Ya. Ya.
Ni ada ekor sini. Ni nampak ikan. Ke bekas kaki. Cemat pergi ke atas. Tengok ha. Kini. Ambil sekarang ni. Ni nak ambil. Sini. Ni depan. Gigi mau okey. Gigi dah. Oh. Cari barang hilang boh. Cari barang hilang. Betul ke? Tengok kaki dik. Tengok. Allah. Banyak ikan mati tu. Lalu ada cara ikan ni pakai mati gitu lah. Ikan pun banyak kuru ikan. Sebab tak makan tu. Tak makan nang. Jadi gitu lah boh. Kau siang kita simple-simple je pasal tarik buka sebab tu ada orang dalam main-main je. Dalam main-main je. Masuk ikan. Abang Wing kata minggu lepas tu Abang Wing tu dah. Banyak orang dapat tu. Jadi ikan bila panas baru dia banyak masuk dalam reba-reba tu. Tengok. Kak ni dia. Tu. Tu. Masuk dalam tu. Tu ni. Pakai ni. Pakai ni. Boleh? Kalau takak tangan ke. Masya-Allah. Hebat adik. Kat tangan ke. Ikan dok bermanya loh. Ada ke dik? Molek ada ni Abang Wing. Ni benda sekuk-sekuk. Oh. Ikan banyak dah, ikan macam ikan pening. Jadi boh, banyak ikan-ikan ruang, ikan-ikan besar banyak duduk bawah tu. Bila panas, dia pakat duduk bawah reba panggil. Duduk bawah pokok. Jadi kita elok-elok daripada ni supaya keluar. Dia masuk dalam ni. Dek, jangan dik. Tengok. So ikan ruang. Masuk. Dia masuk lalu. Awak tengok je duduk dah seluk gini boh. Macam kita tak ada benda lenguh kaki. Kaki terlenguh jadi. Dan kaki kita tanah dalam seluk, kaki kita jadi lenguh. Sebab orang tak biasa, kalau orang biasa tak ada benda pun, saya tak biasa ni lenguh rasa Walaupun kita tak jalan, di tanah dah seluk tu jadi lenguh kaki kita.
Elok-elok ikan apa biar masuk dalam ni. Nana. Ha? Nana. Nana. Baik, duduk renang. Ada masuk. Kawannya. Kita jual tu. Ada masuk apa yang tu kau? Esok 3 orang sedap ah. Ha? Esok kalau jadi 3 orang kan. Esok ada pula. Esok ni. Oh, dia keluar. Esok mana pula? Sini ke bang? Esok. Oh. Dia ikan tengah manyuk ni. Dia keluar. Dia korung tak cukup. Kalau amal kau sedap benarnya main hong tu. Oh. Elok tadi tu. Lihat. Oh. Adik. Dah adik. Adik duduk sini je. Dia lagi. Oh, agak. Okey dia tu. Oh, tengok hasil dia. Allah. Awal kali ni hasil dia. Akak dah awal-awal. Bukan kan? Nakak dah. Oh tu. Kang luang. Dia hidup dalam tu lagi adik dia. Oh, silap adik kau, silap. Tak selak. Pegang ni ke? Bawa kita dulu tak. Kayak itu ni. Nah, kena bola tu. Dah. Apa? Dah buka. Jaga tu. Oh, nakap dia dulu. Dia mana? Oh, dia cari dulu. Dia mana? Oh, dia cari dulu. Makan ikan muntah tadi. Banyak. Oh, dah ibu. Oh, berapa ikan ni? Toki ni. Oh. Dia nama Aladdin. Dia nama Aladdin. Tengok. Hasil dia. Oh. Tu hasil dia bos. Beko. Tak boleh nama dia. Tu. Nampak macam ada benda. Kan kau? Bang, tu yang tak. Bang. Bang ni dia. Tak. Oh, mu kita bodang tu tadi. Masuk dalam dah. Pak kacang. Bubu ni bawah. Ini dia. Itu. Bubu ni. Buat tolong. Tolong, okey. Tolong bawah. Gitu. Okey, ada mai. Masuk air weh. Enggak apa. Tak apa. Kan bawah. Dia duduk pokoknya. Dah kena Ni, cat. ni. Okey. Mana? Ush, tembuk. Oh. Ada. Ha? Mana peling kali? Peling apa weh? Gua tu beng. Oh, banyak orang air pun megang-megang. Oh, akbar. Allah. Salah pegang. Alah apa ya? Rezeki dia. Allah. Tu kan nampak lelek dah rezeki kita. Tu cakap tu. Oh yang. Ikan ni main sini je. Lagi boleh buat pula lagi. Main dulu lah. Bang ni ya. Tong. Dah. Allahu akbar. Itulah bawah ke kabur kata dah rezeki ni. Duduk dalam mulut pun boleh keluar balik boh. Tengoklah. Dia main silap mata je. Kau ni pegang ni pum bis. Tak ada apa pun benarnya boh. Cuma kita nak tengok ikan tu banyak-banyak. Tarik. Di bawah ni. Lantai je bawah tu. Tarik ni. Jadi kita ada rezeki ni lah. Rezeki kat lain. Rezeki selepas ni besar je Allah Ta'ala nak bagi. Susah lah. Dia teknikal bang. Silapan teknikal. Lama lah. Biasa lah. Kita buat pula. Kita buka pula.
Bismillah. Oh. Oh. Mari lagi ni. Okey, belakang ni. Ni pohon reba payung. Ni atas lagi. Atas ni. Okey, lah. Kau masuk. Masuk oh. Masuk dah. Balik. Oh. Balik. Berenang teguh. Oh. Oh, betul main dia. Main raya. Abang ni agak ambil video je. Dah ambil video sama naik kau ni. Kenapa? Oh ni. Okey, kau ni bawah. Saya. Pak. Alah, saya balik. Kenapa? Ikan seli tau. Ngoi ikan serbia. Tu ada masuk. Bukan. Bukan ikan serbia. Sepak. Kum dia. Oh, pada dia tu. Okey, saya dapat. Okey, okey. Kita sekarang ni jam 8.35 boh. Pukul 9.30. Tak boleh nak main dah panas. Ni masuk dalam. Sebab tu kena main pagi benda ni. Masuk dalam sekali. Masuk dalam ni. Gitu sikit. Kita tengok hasil dia. Biar dia elok-elok tu Ikan ni gede kau. Kakak gini dah ni. Ada dia. Okey. Tu. Oh. Lebih aku. Gitulah boh perkongsian kita hari Jumaat ni. Orang narik pukat ikan darat sebab sekarang ni musim panas. Musim kemarau. Jadi banyak payu-payu hok kering menjadi kelebihan lah pada orang-orang hok nak tagak ikan main pukat tarik boh. Pukat ni kalau musim hujan tak boleh main. Jadi main ni payah nak leh. Dalam ni. Tu belah kanan ni. Tengok. Wah tu. Oh, tekau. Tekau kat tilapia. Masuk. Jauh. Kayak gini. Tu kayak ni. Tengok kayak gini. Cepat dia kau ada kurang. Ada ekor. Ada. Ada. Kau keselak. Keselak. Biasa ikan gini abang masuk dia ikan selak. Orang punya ambil. Boleh bunyi eh. Oh ikan selak. Oh, selak. Ada ke? Selak. Akak buka ni. Akak buka ni. Tak. Wei. Gah, ada apa gah? Ada. Kita agak tangan ke tadi. Banyak oh. Hello je Pak. Itulah apa kongsian kita. Mana? Oh masuk oh. Masuk dah buka oh. Masuk apa Bing? Oh. Kita tengok usul ekor. Ada. Ada kat rezeki kat ruang usul ekor. Dah ke apa Bing? Main silap mata pula. Tengok tadi. Main silap mata pula Isah. Keli tau. Kawan. Ruang. Oh tak hanya ular. Kaki dia ada misal. Oh, ini dia Tak ikan ni ular awak sup. Wah. Kena tagak molek dah. Takut. Pengalaman mematangkan baru kata. Oh. Allah akbar Allah. Telefon saya jatuh dalam air ni. Lepas tu naik terus pakai Isah terus. Karuang dia nampak atas telefon saya. Jatuh dalam air. Alhamdulillah. Setakat ni okey je telefon. Tak tahu lah. Dia punya kesan sampingan dia tu. Sebab jatuh dalam air dalam seluk tu sebab ni. Jadi beres boh. Untuk kongsian kita. Tunggu abang Wing lah kita tengok hasil tangkapan lagi. Beres boh. Okey awak-awak. Jom kita tengok hasil daripada tangkapan dalam sejang tu. Tangkapan dalam sejang boh. Alhamdulillah. Rasau-rasau.
Oh ni tak tepung saya ni. Hei, dah sejarah. Becak dia pun dalam. Oh, misah terus kita. Pakai naik terus, tak cakap banyak. Pegang. Mana abang tu lagi? Jangan ambil kata lebih ya. Mawing. Kawang tu. Nak benda lagi boh. Kawah kau dia. Ni kawan. Bagi orang ekor kawan ni. Sogok. Tak. Sogok boh. Tengok boh. Apa ikan? Nak benda lagi. Barang. Kalau main dia main parti. Barang boh. Kepala ni. Oh hati. Sejang ada abang Yop? Ada sejang. Oh banyak lagi ni. Lepas hanya Lepas ni tak apalah. Apa? Kalau nama kita, nama orang lain tu. Jadi gitulah awak-awak. Setakat ni perkongsian saya bersama dengan Abang Wing. Kampung Bajela. Terima kasih banyak Abang Wing dan kawan-kawan dia. Awak sudi, orang kata ajak saya mari sekali tengok suasana tangkap ikan di Kampung Bajela ni. Kalau hari mak baru ni ramai lagi. Banyak lagi Banyak lagi. Banyak lagi hasil dia boh. Ni air tu dia ramai dah. Jadi ginilah boh, permainan bila musim kemarau kita pukat tarik dia panggil. Beres boh. Okey awak-awak. Jadi situlah gitulah perkongsian kita hari ni. Kita dah tengok dah Abang Win kawan-kawan dia dengan adik ni seorang adik muah kita ni untuk serta dalam pencarian ataupun tarik ikan tarik pukat. Pukat tarik. Jadi boh, terima kasih banyak. Kerana apa? Kerana Asbullah Ahmad itu beres. Ambil tu awak uli apa tau? Ya, lama kan aku ambil kuah. Okey. Lopia. Tolong. Ikan mak. Banyak tadi. Boleh. Spiku boleh. Ikan. Baku merah, no. Bagi dua. Rupiah. Pukul 2 main, pukul 2 tadi. Beres boh.